Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my channel Azlan MOD YN. Sedikit sama Richard, banyak sama kita dapat, kita kongsi situ, barulah barakah. So, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam semua. Singapura semua, mak mengharapkan jasa dirahmati Allah. Tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah. Jumpalah pakar perubatan kerana mencegah terlebih baik daripada mengubati. Okay, straight to the point. Panas, penat. Berbalik urusan tadi, minta kawan mak hantar ke Tangkak. Mak duduk sebelah lah. Jadi YB, diorang hantar. Alhamdulillah selesai dah masalah mak tu. Dia balik, singgah tadi dalam perjalanan jumpa kupang. Belilah kupang 3 kilo RM10. Kupang pun mahal dik. Dulu 3 kilo RM10, sekarang sekilo RM10. Dirayu pun macam tadi tak dapat juga. Dia kata 10 tetap belilah RM30. Jadi 30 kilo. Mak ambil sekilo, 2 kilo hantar rumah mam. Kebetulan ke Tangkak tadi pergi rumah mak. Rumah bonda Telekom Malaysia. Tu bonda Telekom Malaysia lah. Ingat ada orang panggil mak tadi. Mak pergi, kemudian sampai sana tadi mak bagilah dia nas. Dia bagi nas. Kemudian dia balas dengan kuih. So mak nak tunjuklah masak kupang dengan aktiviti mak, dengan mak nak tunjukkan dia orang kuih yang dibagi. Jom kita layan. Ni daun nak masak kupang ni. Daun nak masak kupang. Jadi mak tunjukkan bahan-bahan ni sikit dia. Mak gunakan ni je. Masak kupang ni kita gunakan ni. Bawang putih 2 ulas, bawang merah 2 ulas, kita tumbuk, masuk lesung, hancurkan. Nanti kita gamas dengan bawang besar, masukkan, rebus, tahu daun, kunyit, tahu rasa sebut perasa. Makan dengan sambal kicap dah lah malam ni cukup. Ada ikan goreng. So kita tumbuk dia. Tapi sebelum tu kita nak tunjukkan aktiviti kita bakar kuih yang dia bagi. Oh mak, assalamualaikum. Kau janganlah jatuh nak. Kupangnya lupa nak tunjuk pula kupang lah. Ni. Kupang ni mak dah basuh bersih, kena licin, bersih. Jenuh nak membersihkan dia punya rambut-rambut dia tu kan, lumpur-lumpur dia ni. Ni kupang dia kecil, taklah besar, comel-comel. Kupang anak lah tu namanya. Dah dikupangkan, kita masak. So hari ni mak tunjukkan kuih yang mak dapat. Ni bonda bagilah, bonda kamsiah. Kuih apa ni? Kita balikkan. Keluar lah. Kek pisang kan. Dia bagi kek pisang. Mana pisau kecil mak, pisau kuning tadi? Kita potong lah. Terima kasih bonda. Oh mak, assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Kita potong lah ya. Bau dia menyengat. Ni kuih bonda kamsiah bagi dia bertangkap. Namanya bonda kamsiah. Bonda tu mak kita juga mak Telekom. Dia kerja Telekom. Tapi dah pencen. Dulu pernah jadi anak angkat dia. Masa program dengan Telekom lah. Sampai sekarang kekal. Aja bagus. Alah. Tangan sakit kena cemamai mak potong. Makan tu lah. Makan tu. Ampang sedap. Aja molek. Kenapa sedap sangat ni? Potong lagi. Tangan ni yang sakit, tangan ni yang buat kerja hari ni. Sedap pun. Sekejap lagi kita masak kupang Tengok je mak potong ni. Sedapnya. Makan satu keping tak cukup nak. Semangat nak potong juga. Nak tunjukkan dengan bonda. Bonda kuih ni kita tengah makan. Layangan TO. Ganyang dia. Apa nak jadi dah kuih ni ganyang. Tangan sakit. Nak buat tangan kidal, payah pula nak memotong nanti kang. Sedap. Rasa macam panas-panas lagi walaupun dah lama berlalu. Dah. Sakit nak. Susun lah. Susun lah dia.
susun. Macam mana kau susun. Bingka pisang namanya ni. Ni bukan kek kan, bingka pisang. Kalau kek dia berspan. Ni tak. Ni memang namanya bingka pisang. Kau jangan salah faham. Mana? Sebab nak muka mak. Sekejap. Mak ambil satu Mak makan yang ni. Robek hatiku. Sedap. Sedap. Siapa tak lupa mak lah. Sekejap Kita lupakan kita punya bingka pisang tadi. Ni kita tumbuk pula. Bawang putih dengan bawang merah kecil. Nak masak kupang. Kupang cara mak lah. Kau jangan dah terkeluar pula. Alah. Sedap pula bonda kuih tu. Aja pandai menggayakan. Aja pandai membuat. Dia pun memang bisnes. Macam-macam dia buat kari pap, dia buat kuih kuci, dia buat kuih keria, dia buat donat, dia buat segala macam kuih tu semua dia buat lah orang tu. Tak boleh nak duduk diam. Kadang-kadang besok ngadu sakit. Si Kamsiah tu. Sakit, langan sakit itu habis. Dia ada jenis yang tak boleh duduk diam. Buat kerja macam lipat kodong. Cepat je kan. Tapi dia buat kuih sedap. Kalau nak kuih tu, tempah tu dia tak ngantau datang rumah. Apakah daya dia nak berjalan? Dia duduk seorang. Anak jauh-jauh. Kau nak buat kuih, kari pap ke apa order, banyak-banyak tu, dia tu tunggu kat rumah. Kau datang ambil. Ni lebih kurang kita tumbuk. Jom kita pergi merebus. Mak dah panaskan periuk tu. Kita masukkanlah kita punya air Kita rebus je kubang. Rebus. Masukkan air. Kupang sekilo tak banyak. Untuk malam ni cukuplah makan tu. Lauk ikan ada dah. Bawang tersaji tu dah tak payah nak risau-risau. Ni makan dengan sambal kicap, layan dengan nasi jadi lah. Kupang pun tak banyak. Kupang pun dah mahal Kupang macam nak beli emas 916. Bergaduh, bertekak pun dekat tepi jalan. Aja lori-lori lalu berhenti. Apa pasal orang tu bergaduh bertumbuk. Nak mintakan harga kupang murah. Tak dapat. Dia tumbuknya. Ceritanya lah. Jangan kau percaya pula. Habis bergaduh. Nak kupang. Kupang dah mahal macam mana. Ni gambar-gambar daun kunyit. Kena masukkan daun kunyit. Masukkan dalam. Tu gambar-gambar tangan sebelah ni. Bawang yang sebelah ni masukkan. Genyek-genyek macam ni. Nampak? Ni cara berkupang, cara mak lah. Yang tadi ni Yang tadi kita dah tumbuk ni kan. Ni. Junamkan yang dah tumbuk ni. Yang dah tumbuk ni kau junamkan dalam. Ni ada bawang putih. Junamkan. Aduk dia. Dia sebati. Lepas tu jangan tangguh lagi. Ni cara mak menyesal lah. Masukkan kupang ni. Jangan dia tangguh lagi kupang ni. Kecil-kecil kupang ni. Muatlah kuali periuk ni. Masukkan. Nanti kan kita masukkan secukup rasa Maggi. Dah. Makan lagi kau dengan sambal kicap. Apa yang ada depan mata kau tu belasah makan. Ni dah penat dah ni. Macam-macam urusan nak dibuat. Okey. Kau bayangkan kupang segini pun dah dijual. Secoretnya. Macam pipit budak. Macam pipit bayi gitu. Pun dah dijual. Macam mana? Mak dah ada, mak beli je dia. Sekarang hidup keras. Nak makan kupang ni bukan boleh lari, bercinta. Itu yang normal. Kalau yang gaut macam mana tu? Kalau ada gaut. Ni kita biarkan sekejap, kita masukkan kita punya secukup rasa Maggi. Lepas tu siap lah. Makan dengan sambal kicap. Perut pun dah kenyang, dah makan dengan bonda tadi bagi bingka. Sedap pula bingka pisang tu. Boleh order dengan dia. Ampang-ampang sedap. Yelah, orang biasa buat kuih. Kau cakap je apa semua kuih dia buat. Tepung komak yang mak tak suka tu pun mak suka makan akhirnya. Tengok juga orang buat. Dia biarkannya. Sampailah dia mendidih. Selagi tak nidih, tak masak lah tu. Okey, ni hasilnya. Selebihnya dalam periuk lah. Panas lagi ni. Ni kupang. Comel-comel lah kupangnya. Kecil-kecil yang mana. Alahai. So nak makan dengan sambal kicap. Nak tunjuk kat you all juga. Tuang sikit sambal kicap ni. Kita rasakan kupang segar ni. Ni.
Nampak? Dia dah tak ada rambut-rambut, dia tak ada. Cecah. Berasa apa? Kecil. Kocik-kocik. Panas. Tengok muka mak. Dia tak ada, dia dah buang dah kotoran tu. Sedap. Asyik makan ni. Kuah dia pun biasa mak tak ambil kuah dia. Kuah kesan air kupang tu mak buang. Kau faham kan? Kadang-kadang ada berlumpur-lumpur tu tak nak. Kocik je. Boleh lah. Penting sedap dimakan. Kecil je. Alah. Okey lah. Mak rasa tak boleh berlama-lama. Cukup sampai sini konten mak. Terima kasih atas dukungan you all. Terima kasih atas support you all. Terima kasih dukungan support sama lain. Yang baru masuk, silakan bergabung. Yang belum balas tu, minta maaf nanti mak duduk-duduk nanti. Lepas maghrib kan, mak duduk-duduk, mak balas. Mak ada kerja lain. Tak sempat. Malam ni mak cuba balas. Mak tengok nanti mak masuk ke channel you all. Jangan marah tau. Sayang kan? Okay, jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tingkatkan batasi aspirasi pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki diri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kupang.